Ris Reka ni sebenarnya macam mana kenal, kita orang nampak office dia dekat Eco Gardens. So asyik ulang alik pergi dekat embun lighting situ. So jalan-jalan tengok Ris Reka lah. So macam daripada situ tengok TikTok, Instagram. So sebelum engage dengan Ris Reka pun ada juga search yang lain jugalah. Tengok yang lain, beberapa, tak adalah beberapa, dalam 2-3 macam tu. So bila tengok macam result hasil kerja Ris Reka macam lain sikit lah. Kalau macam orang lain tu, kalau dia wainscoting, satu rumah dia semua wainscoting. Kalau fluted, semua dia fluted. So bila Ris Reka ni nampak macam dia macam ada mix and match, lepas tu macam kena dengan jiwa. So daripada situlah sebenarnya kenal Ris Reka. Jalan-jalan ke Eco Gardens. Bila konten dengan Izzati, so macam communication tu rasa macam lagi senang sebab dia macam adik-adik kan. Dia macam adik-adik. Lepas tu idea je pun macam bila compare, masa dekat design stage tu ada juga compare dengan orang lain. So macam Izzati tu dia lebih senang berbincang lah. Bila rasa macam nak ni, boleh tak keluarkan options yang lain. So bila nak macam tu, boleh tak option. So maksudnya kita, main idea tu dari dia, tapi macam customer minta top up ke, macam touch up pun dia boleh fulfill jugalah. So masa tu first kita align dengan timeline. So timeline masa tu rasanya cakap dengan Izzati end August. Sebab nanti September tu mungkin kita akan buat housewarming lah. So okay, dah meet timeline, tapi proses je tu ada dalam 2 bulan. So macam still ada masa lah daripada dia punya design, lepas tu time untuk nak buat kerja. Walaupun adalah sikit macam ada macam ada delay sikit, tapi manageable lah sebab kita communicate, lepas tu kerja-kerja dengan team pun so far okay. Dan rasanya dengan Izzati tak ada masalah lah, sebab apa-apa yang kita macam akak minta apa semua, biasanya dia boleh lah. Kalau tak boleh tu dia akan explain balik lah kenapa apa semua lah. Dan kita pun akan tak ada masalah komunikasi lah dari situ. Dia lain sikit. Of course dia lain sikit. Boleh kata macam 80%, tapi rasanya actual ni macam lagi cantik kot. Sebab dia ada elemen biru-biru tu. Sebab dekat design tu dia macam dah nampak cantik, tapi macam ada pale sikit. Tak tahu lah kalau printer akak yang colour dia tak okey kan. Tapi bila yang actual tu nampak menyerah tu macam bila ada biru. So Izzati ada cakap juga, suka tak macam biru-biru kan. Aku cakap biru-biru okey ke? Macam tak berapa sure lah kan. So actual tu rasa okey lah, rasa berpuas hati lah dengan dia punya actual result dia.